Tiap-tiap kali sebelum mula kuliah, saya didesak, saya mendapat desakan bukan orang, dalam hati, untuk baca surah Kahfi. Dan dia sangat mujarab, kerana surah Kahfi, tuan-tuan, daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah, surah Kahfi ini diturunkan khas oleh Allah untuk menjadi perisai ampuh kepada umat Nabi Muhammad daripada diserang segala jenis fitnah, dan juga fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Dajjal. Tapi kena amal dua-dua tempat, dia baru kuat. Dia kalau tuan-tuan amal 10 ayat pertama je, dia jadi macam tak cukup. Benteng tu jadi macam separuh benteng, tapi dia separuh kan. Tuan-tuan gabung dengan 10 tak akhir, dia jadi lengkap ke belakang, insya-Allah. Ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110.